Bro, kau sedar tak AI agent sekarang bukan bantu je. Diorang dah ambil alih kerja kompleks kita. Setahun ni semua orang cakap AI akan evolve dari sekadar sembang ke buat tindakan sendiri. Dan ya, itu memang dah jadi. Perplexity baru drop data real, ratus juta interaksi. Barulah kita nampak macam mana AI agent dipakai betul-betul. Yang guna paling kuat, negara kaya dan user high education. Logik lah, tools ni memang boost kerja berat otak. Dan 70% pengguna datang dari tech, academic, finance, marketing, business. Ini semua pekerja high skill bro. Dan power user ni, query diorang 9 kali ganda lebih banyak dari user biasa. Bila dah rasa power dia, memang susah nak stop. Use case paling besar, productivity 6%. Lepas tu pembelajaran research. AI ni bukan pembantu, dia partner fikir. Dan bro, AI agent ni bukan baca data je. Dia kawal apps terus. Google Docs, LinkedIn, GitHub, semua dia sentuh. Business kena ready. Audit workflow, upgrade skill pekerja dan ketatkan security. Agent ni laju, tapi kalau tak kawal, naya. Market AI agent akan meletup dari 8B ke 109B. Kalau kau tak adapt sekarang, nanti kau yang tertinggal bro.